أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. US Israel musuh yang nyata menceroboh Iran negara Islam. Walhal Iran tidak memiliki senjata nuklear sebagaimana yang telah dituduhi, seperti Iraq dan negara Islam yang lain. Berjaga-jaga Malaysia, jangan bersahabat dengan musuh yang nyata, iaitu Israel dengan US. Jangan sampai berdansa-dansa, lupa hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.